Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama lagi dalam program kuliah minggu yang kita ni. Kebetulan minggu ni minggu yang kelima, jadi kita dalam jadual pun memang tak ada penceramah ataupun pengkuliah yang tetap pada minggu kelima ni. Dan untuk maklum yang awal lah, yang mak-bamak Tok Guru tidak dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini kerana kemarin yang mak-bamak Tok Guru berada di Pahang, di Kuantan, untuk menghadiri satu mesyuarat kerajaan, dan hari ini dia akan berlepas ke Pulau Pinang untuk majlis sambutan ulang tahun 60 tahun PAS di Kepala Batah Pulau Pinang. Jadi malam ni dengan esok, dan malam esok ada program. Jadi Tok Guru tak ada, jadi dua sesi ni ngambil baru sore pagi ni. Luar jagi kita hari ni. Kalau ambo pergi 3 jam pun tak apa dah kan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita merasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita baru lepas menunaikan ibadat puasa, baru saja menyambut Idul Fitri. Dan kita harap mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harap puasa ini memberikan kekuatan rohani kepada kita untuk meningkatkan kualiti ataupun mutu diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seperti mana yang disebut oleh para ulama, puasa tujuan yang paling utama ialah untuk membina rohani, membina jiwa kita orang yang beriman ini, untuk menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan pada akhir zaman ni banyak cabaran-cabaran dan ujian-ujian yang perlu kita hadapi. Maka sebab itulah puasa ini boleh membantu kita untuk meningkatkan kekuatan dalaman. Pertama, supaya kita ni istiqamah dalam perjuangan kita menjadi orang Islam yang baik, dan boleh menaikkan lagi semangat kita untuk membawa agama ke tengah-tengah masyarakat, dan memastikan supaya suatu masa boleh jadi zaman kita, zaman anak kita ke, ataupun zaman cucu kita, Islam ni menjadi suatu dasar, menjadi suatu asas kepada kehidupan masyarakat, bukan hanya dalam aspek individu, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi dalam masyarakat dan negara kita. Inilah cita-cita besar yang ada pada setiap orang yang beriman, bukan hanya kita orang PAS saja. Sebenarnya hasrat ini adalah hasrat semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tujuan Tuhan buat kita ni ialah untuk menjadi khalifah. Menjadi khalifah Allah ialah berperanan melaksanakan perintah Tuhan dalam semua segi kehidupan kita, mengikut kemampuan dan juga kebolehan yang ada pada kita. Orang yang mempunyai kuasa yang sikit, dia buat dalam bidang kuasa yang sikit. Orang yang ada kuasa yang banyak, dia buat dalam bidang kuasa yang banyak pada dia. Itu asas tuntutan agama. Maka sebab tu puasa ini menolong kita untuk membina kekuatan dalamnya dan kesungguhan kita beramal melaksanakan Islam. Kerana kita tahu melalui puasa kita dilatih hanya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana amo pernah sebut, puasa ni kalau kita buka senyap-senyap makan nasi dalam jamban pun orang tak tahu, bini kita pun tak tahu, bini kita, tapi kita tidak buat kerana kita menyedari tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan perhatian Tuhan yang meluas. Jadi sebab itu dalam hidup ni, bila kita suburkan semangat puasa ni, dengan sendiri kita akan berusaha pada setiap masa berjuang agama, walaupun kita menghadapi cabaran-cabaran yang banyak. Dan memang orang Islam ni tak boleh lari pada cabaran. Hidup ni sendiri adalah penuh dengan cabaran. Tuhan kata dalam permulaan surah Al-Mulk,
Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan kata, Tuhan yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Tujuan Tuhan menciptakan hidup dan mati ini ialah liyabluwakum, untuk aku menguji kamu, untuk dia menguji kita semua ni. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kita ni yang terbaik, yang mempunyai amalan yang terbaik. Ataupun dalam bahasa pengurusan orang lain ni, bahasa motivasi, dia kata siapa yang lebih cemerlang di kalangan orang manusia ni, orang beriman terutama, siapakah yang lebih cemerlang dalam kehidupan, dalam menghadapi hidup dan menghadapi kematian ini. Dan nak tahu cemerlang tak cemerlang ni, dia kena ada periksa. Supaya kita di sekolah, anak-anak kita dia ada periksa kita dalam hidup ni. Cuba Tuhan, cabaran Tuhan. Dan dalam satu hadis yang Nabi sebut, dia kata mukmin ni baina khamsi syada'id. Orang beriman, al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang beriman ni berhadapan dengan 5 pancaroba. 5 tu 5 apa ni, 5 ujian pancaroba. Tu bahasa Hindustan tu, bahasa Urdu panch tu 5 lah, pancaroba, 5 ujian dalam hidup kita. Iaitulah pertama ialah orang kafir yang sentiasa memusuhi kita. Yang kedua orang munafik yang deki kepada, yang tak suka kepada kita. Yang ketiga orang beriman juga yang deki kepada kita. Yang keempat syaitan yang berusaha untuk menyesatkan kita. Dan yang kelima ialah nafsu yang menarik kita kepada benda yang salah. Jadi 5 bentuk ujian yang kita tak boleh lari dalam hidup ni. Nombor 1 orang kafir, orang yang bukan Islam, yang memang sokmo-sokmo pun dia tidak suka kepada kita. Dia tidak suka kepada kita kerana pegangnya agama dia berlainan dengan agama kita. Sebab itulah dalam sejarah siapa berlaku peperangan antara orang Islam dengan bukan Islam. Kerana ada sebahagian besar orang bukan Islam ni yang memang tak suka tengok Islam ni naik. Supaya hari ni lah kuasa-kuasa besar di barat, yang kita panggil barat, yang diketuai oleh Amerika sebagai contohnya, tidak senang dengan Islam. Sebab tu dia pergi ganggu Sudan, dia pergi ganggu negeri tu, ganggu negeri ni. Tujuannya adalah semata-mata supaya Islam ni tidak naik, kerana dia tahu Islam ni menjadi saingan yang kuat kepada ideologi mereka. Kalau orang terima Islam, sistem-sistem barat, kapitalis, sosialis, liberalisme, apa semua ni habis hancur. Sedangkan mereka ni hidup dengan sistem itulah. Mereka menguasai ekonomi dunia, exploit kekayaan dalam negara dengan menggunakan sistem yang dipaksakan ke atas bumi orang Islam. Jadi sebab tu bila orang Islam ni berusaha nak melaksanakan Islam, nak kembali kepada ajaran Islam, maka musuh-musuh Islam ni akan mencari bermacam-macam cara, dengan tekanan politik, tekanan ekonomi, dan mereka tekanan ketenteraan supaya Islam ni tidak naik. Sebab tu sampai hari ni pun tak sendi. Contohnya hubungan dia dengan Iran. Walaupun Iran tu bagi kita ni Syiah, kita tak boleh terima pegangan dia, tetapi bagi orang barat serupa ya. Syiah ke Sunni ni musuh dia belaka, kerana mereka ni bawa Islam. Dia tak cara dah Syiah ke Sunni ke Khawarij ke, bagi dia tak ada hak pentingnya Islam ya. Jadi oleh kerana Syiah ni walaupun dia Syiah pada pandangan kita, tapi dia bawa Islam mengikut pandangan barat. Maka sebab tu barat tekan Iran, tekan buat macam-macam cara, tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan ketenteraan. Pasal dia tahu kalau dibenarkan Iran ni berkembang, maka Islam juga akan naik, walaupun mungkin dalam bentuk ya salah, bentuk yang berbeza daripada hak kita pegang. Ini satu perkara yang penting untuk kita faham. Yang kedua pula ialah orang munafik. Orang munafik yang sokmo-sokmo pun tidak akan suka kita berjuang Islam ni berjaya. Munafik ni timbul bila Islam benar. Waktu Islam kalah, tak ada orang munafik. Sebab tu dalam sejarah orang munafik tak ada di Mekah. Sebab di Mekah orang Islam lemah, orang Islam ditindas, Nabi dizalimi, Nabi dianiaya. Pada waktu itu macam-macam cara orang Islam dibunuh kerana orang kafir berkuasa pada waktu di Mekah. Sebab tu tak timbul cerita munafik. Munafik ni hanya muncul di Madinah bila Islam ni tegak sebagai sebuah negara,
Islam ni menjadi sistem dalam kehidupan, peraturan Islam berjalan, Islam menjadi kuat, barulah timbul orang munafik. Orang munafik ni dia nak lawan Islam secara terbuka tak boleh, maka dia menjadi, kata pepatah orang Melayu, menjadi gunting dalam lipat teh. Dia makan dalam senyap, makan dalam baik. Jadi kita Kelantan ni pun sebenarnya kita berhadapan dengan suasana yang sama, sebab kita meretah 21 tahun. Boleh jadi di kalangan masyarakat ni ada orang tak suka kita, nak lawan secara terbuka tak boleh, maka dia main kot dalam. Hak lawan terbuka tu tak apalah kita kenal. Jadi sebab tu ni cabaran yang kedua munafik. Yang ketiga, orang sama-sama Islam, sama-sama Islam, ia rasa deki dengan kita. Dapat sokongnya ramai berapa ni meretah lama deki lah. Jadi deki ni menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak bermaruah, tindakan yang jahat dibuat. Contohnya gapo? Sekat royalty. Tu contoh yang paling mudah. Kalau orang tanya, gapo dia contoh orang Islam hak deki ni, dia sekat royalty. Tu tanda deki. Sebab royalty ni semua orang tahu ada undang-undang disaing pada waktu itu Menteri Besar Kelantan Datuk Mak Nasir saing sendiri dengan Petronas, pengurusi Petronas pada waktu Tengku Razali. Dah bukan Kelantan saja, boleh kata semua negeri di Malaysia ni saing agreement pada waktu tu. Pasal pada waktu tu ada andaian minyak ni akan ditemui di seluruh negara Malaysia. Dalam perairan Malaysia ni semua negeri akan ada minyak belaka. Jadi saing lah belaka. Agreement tu agreement yang sah antara kerajaan Malaysia, kerajaan Kelantan dan juga Petronas. Dokumen undang-undang yang sah yang diakui oleh mahkamah, diakui oleh pakar undang-undang. Tapi kerana deki pemimpin UMNO Kelantan kepada kerajaan Kelantan, demo ni lah hak bersungguh-sungguh menyekat royalty daripada dibayar. Petronas bersedia untuk bayar royalty pasal agreement ada. Pegawai negara apa beri nasihat supaya bayar, sebab undang-undang kalau tak bayar huduh nama Malaysia ni pada pandangan masyarakat antarabangsa, sebab janji benar tak bayar. Jadi nampak sangat orang kata jahat dan khianat, tapi kerana kepentingan politik, kerana deki, sebab dia tahu kalau kita boleh royalty 400 juta setahun, UMNO ni pakai tak benar dah di Kelantan. Amo kecek tu terang. Kalau kita boleh 400 juta, pakai tak benar dah di Kelantan. Sebab UMNO nak main lagu mana kita? UMNO ni dia tarik sokongnya orang dengan barang. Dengan barang. Lah ni sedap lah dia, muka dia piti banyak, kita tak ada, tak berapa ada. Tapi kalau kita piti sama banyak dengan dia nak buat ke mana? Sebab tu hamba kata kalau dia bagi basikal, kita wi motor karisma kapur selalu. Motosikal. Kalau dia bagi motosikal, kita wi bebas selalu sebutir sore. Boleh lawan pasal kita ada piti. Kita ada piti. Orang tak ada rumah, kita buat rumah. Orang tak boleh ngaji, kita datang ngaji. Orang cacat, kita wi batu siapa dia boleh hidup. Bukan setakat 100, 200, mungkin 500, 1000 sebulan pun tak jadi masalah apa. Kalau kita ada piti. Tapi kerana deki tadi, deki ni sama-sama Islam, tapi deki menyebabkan berlakulah apa yang berlaku. Kemudian yang keempat, musuh kita yang keempat, cabaran kita ialah setan. Setan ni dia bersumpah nak dengan Tuhan ni. Dia bersumpah bila dia dihalau daripada syurga kerana dia tidak sujud kepada Nabi Adam dalam peristiwa yang disebut oleh Tuhan pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 30, lepas tu dalam beberapa ayat yang lain Tuhan cerita kepada kita bila Tuhan kata apa ni kepada semua malaikat termasuk iblis pada waktu itu yang berada di langit supaya usjudu li Adam. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa. Jadi iblis saja yang tak boleh sujud. Sebab apa? Sebab dalam ayat lain kana minal kafirin aba wastakbara. Sebab dia tak boleh sujud ni, pertama dia degil, yang kedua dia merasa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Sebab dalam ayat lain surah gapo hamba tak ingat, tapi bila Tuhan tanya qala ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, bapamu ni tak boleh sujud kepada makhluk yang aku buat dengan tangan aku sendiri. Kalau mengikut terjemahan harfiah ataupun dalam terjemahan secara itu ialah kuasa aku, bi yadayya dengan kuasa aku.
Aku buat, Nabi Adam ni apa mu tak boleh sujud? Dia jawab dalam ayat lain, ana khairum minhu.